Love in Pavilion, si drama yang menggabungkan kisah romantik, cinta, takdir dan juga fantasi. Okey, jom. Drama bersiri ini mengisahkan tentang dua orang pemimpin, hero dan heroin adalah ketua kepada keluarga yang sangat-sangat berpengaruh. Pada asalnya dua keluarga ni memang tak sependapat dan diorang memang macam bermusuh, tapi kedua-duanya mula bersatu ataupun bekerja sama selepas manusia diganggu oleh demon. Diorang ketepikan ego diorang dan dua keluarga ni menjadi semakin rapat dan dua pemimpin hero dan heroin ni menjadi lebih intim. Bermulalah kisah cinta diorang, tapi kisah cinta diorang ni bukanlah macam tipikal yang biasa. Cinta diorang ada banyak halangan daripada pengkhianatan, konflik keluarga dan juga satu rahsia besar yang terbongkar lepas tu. Korang kena tonton drama bersiri ni kalau korang nak tahu sama ada cinta diorang bertahan ataupun tak. Okay, plus point tentang drama bersiri ni, first adalah kisah cinta dia tak tipikal macam biasa. Action dia yang sangat-sangat kemas.